Okay, Assalamualaikum guys. Welcome back to Menan Adam Channel. Buat julung-julung kalinya, saya nak buat unboxing. Ni dia, model kit daripada keluaran Bandai. Okay, sepanjang Menan Adam Channel bersiaran, saya rasa this is the first time ever saya buat unboxing mainan daripada keluaran Bandai kan. Saya rasa tak pernah lagi jumpa. Dan ini pun bukanlah hak milik saya dipinjamkan saja oleh sahabat saya. Jadi terima kasih banyak-banyak. Inilah satu item yang pada pengetahuan saya ialah satu item yang dah jadi pun rare dan memang dah tak ada dekat pasaran luar sana, kena selam-selam market collector. Okay, so inilah model Bandai 00 Dunlop SC430. So kereta ni digunakan waktu dalam Super GT series kalau tak salah saya kan. Ni lebih kurang dalam tahun 2006 2007 macam tu. Dah memang lama sangat-sangat dah. Dan saya percaya model ni pun keluar pun lebih-lebih bayi-bayi time tu lah. Kalau kita tengok kat atas ni, saya baru perasan nampak tulis WGP Bakusit Bandai 2004. Adakah ini tahun keluaran dia? Wallahu alam, nanti kita semak sama-sama. So dekat depan ni kan saya nampak ini adalah gambar model kereta yang sebenar, bukanlah gambar illustration. Dekat sebelah sudut sebelah ni tulis Real Machine Series Bandai 2007 made in Japan. So mungkin 2007 lah, sebab tadi pun lebih kurang 2006-2007 kan keluar kereta ni. So dia buat pun tahun 2007 juga. Ni more make sense. Okay, dan dekat sebelah sini ada logo Bandai dah tulis Carrying Design by Kanetake Ebikawa. Okay, so basically itu di bahagian luaran hadapan kotak dia. Sangat banyak benda. Okay, siapa nak tengok lebih details boleh tekan butang pause. Di sudut sebelah atas pula ada gambar model kereta itu sendiri. Nampak tulis Toyota Team. Okay, Craft Toyota Dunlop NK. Dan nampak ada dua gambar ni. Walaupun tulisan Jepun, saya percaya dua-dua ni adalah driver untuk jentera ini. Dan kat sebelah sini yang saya boleh faham lah kan, benda ni lah ABS, PE, POM. Ni nama material yang terdapat dekat dalam kotak ni lah gambarnya. Okay, di samping sebelah sisi kita dapat tengok ada gambar model kereta tu sendiri. Ada nama dia Bandai 00 Dunlop SC430 Real Machine Series, WGP Bakusit, dan ada logo Bandai. Dekat sebelah bawah pula ada gambar yang ni nampak lebih kepada gambar illustration rather than gambar sebenar. Okay, dekat bawah ni pun dia tulis lah display model Dunlop NK, dan sini ada gambar Raja Harley daripada sebelah atas, gambar daripada depan, gambar daripada belakang, gambar tayar dia, dan sini ada dia punya logo lah. Okay, dan sebelah sini ada nampak tak ada laman web. Okay, www.bakusit.com. Mungkin lepas ni kita boleh buka laman web ni dan kita check apa yang ada dekat sana. Okay, so sebelah sudut satu lagi sama je macam sebelah kiri tadi. Okay, so basically itu semua yang ada dekat sebelah luaran. Jom kita tengok sama-sama apa yang ada dekat dalam ni. Ya Allah, apa benda lah ada dekat dalam ni. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Tada! Kenapa body dia warna merah weh? Ni kotak yang betul ke? Tak apalah, kita just go through je lah. Saya terkejut tengok body dia warna merah, sedangkan dekat depan ni nampak warna putih, biru. Adalah merah kan, tapi rupa-rupanya warna merah dia warna main colour saya expect lebih kepada warna biru tadi. Tak apalah, kita nak tengok dia punya apa dulu. Kita nak tengok, kita tengok dia punya body terlebih dulu lah. Okay, so plastik ni saya letak dulu kat tepi. So macam ni rupa dia punya body. So body dia basically warna merah rupa-rupanya. Ni nampak gaya sama macam kalau yang Tamiya Mini 4WD punya. Warna dia lebih kurang warna Toyota Supra. Yang regular print tu. Saya dah pernah buat ke video Toyota Supra, nanti saya check balik. Saya ada kit tu tapi saya tak pasti saya pernah buat video unboxing ke belum. Okay, so yang ni body dia. So nak kata nampak banyak parts pun tak ada. Cuma ada ini dia punya spoiler ke? Bukan, ni dia punya runner je. Okay, so ni punya runner, tapi mana dia punya spoiler? Adakah dekat sini? Oh, tak ada juga. Yang ni adalah bahagian dia punya depan. Nampak tak? Nampak ada dia punya ni front wing ni. Okay, yang ni apa? Saya tak pasti ni bahagian apa. Okay, ini bahagian body jugalah ni kot. Okay, bahagian dia punya body. Nampak tak? ABS. Dekat sini ada marking WGP Lexus SC43007. Tahun 2007 lah tu. Okay, so ini bahagian punya depan. Sekarang ni kita tak ada spoiler dekat sini. Tak apa, nanti kita tengok. InsyaAllah ada lah dekat dalam kotak tu nanti. Sebab dekat box ada nampak tak terang-terang, nampak tak ada spoiler GT Wing kan. Most probably ada dekat dalam ni lah. So untuk plastik yang kedua ni saya nak tengok sekali imbas lah. Okay, ini adalah part of dia punya A parts dia. Okay, sebab dekat sini kita boleh nampak ada switch on off dekat situ. Yang ni nampak macam engine box. Okay, dekat dalam ni ada stiker
nampak tak ada stiker Bandai. Saya tak boleh nak buka lah sebab ni bukan harta saya. Saya tak naklah buka. Biarlah dia dalam keadaan plastik macam tu. Okay, ada stiker tu. Dekat stiker tu saya rasa ada gambar grill. Okay, ada gambar grill macam grill depan ni. Grill depan ni dia punya stiker lah kot. Okay, dekat sebelah sini punya ni nampak macam ni punya switch. Ini bearing sama macam Tamiya punya. Dan yang ni saya nampak ni dia punya engine box. Okay, alright. So basically ini bahagian dia punya parts. Lagi nak tengok apa lagi? Ada yang plastik besar lah. Tengok yang plastik besar ni dulu. Tada. Okay. So saya rasa ini adalah sebahagian daripada dia punya chassis. Okay, nampak tak dekat yang warna hitam ni lah. Masih ada lagi ada marking WGP Lexus SC43007. Dan untuk wheel set dia nampak tak? Wheel set dia lebih kurang macam yang Tamiya punya. Tapi kalau tengok lah kan, nampak macam jauh lebih kecil kalau nak bandingkan dengan yang saiz original Tamiya punya wheel set. Ada tak? Kejap saya ambil jap. Alang-alang kita boleh check comparison size. Okay, so yang ni antara koleksi yang saya ada. Saya buka dulu yang mana yang sempat. Okay, untuk size medium saya nak bandingkan dengan wheel set size medium. Nampak gaya yang original Tamiya punya size medium ni besar sikit daripada size yang kita dapat pada model kit Bandai ni. Kalau kata tayar size small pula macam mana? Cuba kita tengok ada yang small tak? Okay, yang ni ada yang small. Okay, untuk yang small punya, okay, yang small Tamiya punya dia lebih kecil daripada yang Bandai. So basically dia in between lah antara size small dengan size medium Tamiya punya wheel set. Okay, alright. So itu yang ada dekat dalam bag ni. Kita beralih ke bag yang seterusnya. Dekat sini ada tayar set yang ada marking tayar dia, nampak tak? Ada tulisan Dunlop Dunlop Direza, nampak tak? Dia ke semua empat tayar masih lagi intact, terlekat rapi dekat dia punya ni runner. Ada tulisan WGP tapi tak ada tulis lah dia punya nombor-nombor Bandai Dunlop apa semua tu. Saya nak cuba picit sikit nak tengok macam rasa macam mana. Tayar dia rasa macam Okey, tayar dia macam tayar hard. Yang original Tamiya punya lebih kurang saya rasa macam tayar hard, bukanlah super hard. Dia tak adalah lembut sangat, dia tak adalah keras sangat. So dia keras sikit daripada yang regular tayar Tamiya. Kat belakang ni ada tulis Bandai 2005 made in Japan. Bayangkan guys, berapa harga tayar ni sekarang? Okey, dah lah ada logo Bandai tahun 2005. Dah 21 tahun. Tulis made in Japan pula lagi, masih lagi intact. Harga dia saja pun dah berapa dah ni. Bayangkan pula harga kit ni. Okey, so dekat dalam ni lagi ada dah nampak dah. Mungkin inilah chassis dia yang sebenar-benar je. Nampak tak? So inilah chassis untuk model Bandai 00 Dunlop SC430 ni. So chassis dia panjang. Memang panjang. Okey, yang ni saya rasa lagi panjang daripada chassis FMA. Nampak tak? Tu, sejengkal tu. Dan dekat sini ada marking WGP Bandai 2004. Mungkin 2004 tadi yang ada kat atas ni kan. Mungkin ni tahun Bandai mula start production model-model yang macam ni lah. Model-model untuk Super GT series ni. Okey, dekat sebelah sini kita tengok ada dia punya chassis. Dan sebelah sini pula ada, nampak tak? Ni saya percaya inilah roller-roller yang kita boleh pakai sama macam kita pakai dekat body kit Tamiya Mini 4WD. Okey, lagi apa lagi? Yang ni saya tak pasti. Yang ni macam dia dah terkeluar pada runner tapi saya tak pasti bahagian apa. Dan saya tengok kalau katakan kat sini pun tak ada nampak apa runner yang tercabut. Tak ada pula. Mungkin dia memang satu part yang berasingan lah. Yeah. Dan satu lagi benda lah kalau anda perasan kan. Tamiya masih lagi pakai stapler. Bandai daripada tahun 2004-2007 ni nampak tak? Dah pakai seal macam ni. Kan bagus pakai seal macam ni. Tamiya ni bila nak berubah? Okay, alright. So dekat dalam plastik yang seterusnya kita akan dapatkan yang ni ialah dia punya motor. Dan motor dia pun dah siap terpasang dengan pinion. Ada marking lah dekat motor dia ni. Saya tak nampak tulis apa tu. Macam tulis Bandai Type B. Okay, ada tulis Bandai Type B. Dan kita dapatkan terminal, ada skru-skru dia. Dan sini ada botol grease. Botol grease dia exactly sama macam botol grease Tamiya punya, cuma warna putih. Dan gear set dia pun nampak hampir sangat-sangat sama. Saya rasa dah macam sama je gear set dia.
dengan Tamiya Mini 4WD. Dekat sini kita akan dapatkan propeller shaft, sama juga, dan juga kita dapatkan ni drive shaft berkepanjangan lebih kurang 60mm, 2 batang. So basically itu benda yang ada kat dalam ni. Dan yang terakhir sekali Tatatara. Tu dia punya stiker sheet. Ya Robby, punyalah banyaknya. Saya tak pastilah ada berapa. Saya nampak nombor 72, 73, 75. 75 ke? Ya Allah, banyaknya stiker. Tu dia. Memang banyak lah. Yang ni kalah daripada dulu punya. Yang paling banyak saya rasa Robo Race sebenarnya saya pasang. Nampak tak? Ada macam-macam logo. Dan stiker dia jenis macam ni apa tu, nampak tak transparent macam tu kan? Macam biasanya kalau untuk Tamiya Mini 4WD, stiker-stiker macam ni biasanya untuk body cabinet. Tapi saya tengok macam dia punya dah ada kesan kotor-kotor kan. Nampak tak? Mungkin disebabkan usia dia lah. Yalah, bayangkan pada 2007 sekarang 2026, 19 tahun dah bang. Nampak tak? Dah berhabuk-habuk sikit. Sudah pasti mungkinlah termasuk habuk ke macam mana kan, sebab kotak ni tak bersil. Tapi stiker dia masih lagi in good condition lah. Tak adalah bekas-bekas apa terlipat ke terapa. Dekat sini lah nampak macam ada tercedok sikit. Tapi other than that, saya rasa stiker ni masih lagi around 8/10. Okay, masih lagi cantik. Dan dekat bawah ni ada tulah SC430. Lagi apa lagi dekat dalam ni? Saya ingatkan dah habis dah. Okay, last one. Okay, so instruction manual ambil. Tu dia cara pemasangan stiker pun kemain. Okay, alright. Dan instruction manual dia colour nampak tak? Colourful. Lama Tamiya memang kalah lah kalau macam ni gaya dia. Nampak tak? Instruction manual dia colourful. Okay, belah sini je yang tak ada colour. Okay. Dan dekat belakang kotak ni pun ada tulisan juga. Cara-cara macam caution paper lah. Kalau yang Tamiya Mini punya, biasanya ini adalah caution paper dia. Dan dekat belakang ni tak ada apa-apa bahan lain. Anyway, saya tak jumpa mana GT Wing dia. Mana dia punya GT Wing ni? Takkanlah tak ada. Adakah saya terlepas pandang dekat mana bahagian GT Wing dia? Sebab saya tengok tadi dekat sini macam tak nampak. Tak ada. Macam ada rupa GT Wing dia. Okay, GT Wing ni, kita kenal sangat lah GT Wing ni rupa macam mana. Tapi kenapa tak jumpa dekat dia punya runner Sini tak ada. Dekat sini ada tak? Dekat sini pun macam tak ada. Ataupun ada dekat sini. Tak tahulah. Saya tak jumpa lah mana GT Wing ni. Ataupun mungkin saya yang tak kenal mana satu GT Wing. Tak apalah, nanti saya tanya tuan punya asal balik. Kat mana sebenarnya lokasi GT Wing tu. Tak apa, nanti insyaAllah kalau saya jumpa dekat mana GT Wing tu, saya akan bagi tahu insyaAllah dekat dalam video short lah kan. Takkan nak buat video long lagi. Okay, alright. So, itulah sikit sebanyak apa yang saya boleh kongsikan kepada anda semua tentang kit SC430 Dunlop Bandai 00 ni. Jadi, apakah pandangan anda guys? Benda macam ni memang nak kata dekat pasaran luar saya memang dah tak ada. Memang dah kategori rare lah. Jadi untuk siapa yang minat model-model pada Super GT series ni, mungkinlah ini salah satu benda yang boleh anda hunting selepas daripada ini. Saya nak komen banyak-banyak pun saya tak boleh nak komen sebab inilah first time juga saya pegang model daripada Bandai. Somehow apa yang saya boleh puji dekat kit Bandai ni ialah dia punya barang-barang dia jauh lagi bagus daripada Tamiya Mini 4WD lah. Especially dia punya sticker sheet, okay? Dia punya apa tu tadi, dia punya details dia tu kan, jauh lagi bagus lah. Okay, alright. So, saya rasa setakat dulu bimbingan saya. Kalau anda rasa video hari ini bermanfaat untuk anda, jangan lupa untuk tekan butang like. Kalau saya tengok lagi banyak video macam ni pada masa akan datang, jangan lupa untuk tekan butang subscribe. Semoga kita bertemu lagi dalam episod yang seterusnya. Okilas Newman melalui mainan. Assalamualaikum.